meluahkan rasa kebimbangan penduduk-penduduk Melayu Majidi atas pajakan yang tinggal 28 tahun untuk penduduk-penduduk kampung tersebut, taman tersebut memiliki tanah mereka. Sudah berkali-kali permohonan diajukan kepada YB Menteri Besar untuk menyelesaikan masalah kami, tetapi YB lari-lari, tak nak terima memorandum kami. Apakah masalah yang menyebabkan begitu susah untuk kerajaan menyerahkan tanah tersebut kepada kami, sedangkan Teresiako dan Menteri Wilayah boleh berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut kepada penduduk mereka. Bang Hamid daripada kampung Melayu Majidi kan. Saya memang dah dimaklumkan sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di kampung Melayu Majidi pasal pajakan tanah. Saya ni orang biasa, kami tak ada jawatan apa-apa. Tapi saya ada satu kelebihan. Mulut saya besar nak mampus. Saya yakin Abang Hamid, bila kami mula bercakap, kerajaan negeri akan kena jawab.